Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di episod Dr. Cakap. Saya Dr. Munsha sebagai host anda pada hari ini. Dan bersama saya is co-host Puan Azlin. Dan bersama kita adalah pakar urologis Dr. Tam Wee Loon dari KPJ Ampang Puteri. Tam nak give us a bit more detail about yourself? Of course, myself, Dr. Urology. Urology ni adalah satu cabang pembedahan yang ada kaitan dengan sistem urinary lah. Maksudnya daripada tempat di mana kencing mula dihasilkan, dari situlah yang ada kaitan dengan urology lah. Meaning buah pinggang, salur ureter, pundi kencing. Kalau lelaki ada prostate, salur urethra. Untuk lelaki ada juga testicle. So apa-apa masalah sama ada Importance is also under urology Importance betul under urology juga. Sama ada cancer atau non-cancerous, kedua-dua ni boleh dibawa urology lah. Sejak akhir-akhir ni saya dapat banyak claim lah kena sakit batu karang ni. Jadi kenapa sekarang ni makin meningkat Okey, isu batu karang ni sebenarnya dia ada kaitan dengan beberapa faktor lah. Faktor pemodernan dan juga ada beberapa faktor yang kita tak boleh ubah. Contohnya macam geografi. Di Malaysia ni kita di tropical weather. Jadi cuaca Malaysia ni yang sentiasa panas ni sebenarnya menyebabkan rata-rata kita pada risiko dehydration and risiko pembentukan batu yang lebih tinggi berbanding dengan negara yang ada 4 musim lah. Alright. And then ada faktor juga seperti umur. Biasanya kita dapati antara umur 30 hingga 60 tahun. Jurang umur ni sebenarnya dia lebih cenderung untuk pembentukan batu. Mungkin disebabkan oleh cara hidup yang lebih aktif dan juga aktiviti outdoor yang lebih. And then untuk dari segi faktor sosial, contohnya macam pemakanan, dietary, cara pemakanan moden, di mana kita tahu sekarang bermacam-macam jenis fast food yang ada di pasaran dari negara berlainan semua dah masuk ke negara kita. So kita tahu fast food ni sebenarnya komposisi diet dia adalah sangat berbeza. Sangat berbeza, maksudnya dia lebih garam, lebih gula, ataupun protein dia lebih tinggi. Diproses lah. Yes, dan serat dia kurang. Contoh. So ini adalah beberapa faktor yang kita kena pastilah yang menyebabkan. So faktor serat pun adalah faktor pembentukan. Maksud saya dari segi keseimbangan dia. Yes, keseimbangan pemakanan. Sometimes apa yang kita perasan tu adalah sama ada dia protein dia sangat tinggi ataupun karbohidrat dia sangat tinggi. Jadi semua ni kita tahu boleh menjadi faktor yang mengganggu keseimbangan pH dalam urin kita, yang seterusnya boleh menyebabkan proses pembentukan batu lah dalam contohnya macam protein high protein diet. Certain fast food kita tahu dia punya protein portion tu very high. So itu menyebabkan pH tu terganggu. Selain daripada protein, galian juga sangat penting. Kita tahu juga contohnya actually dia lebih kepada proses chemical, kimia, di mana kita belajar di sekolah rendah sekolah menengah dulu. Kalau sesuatu komposisi kimia dia terlalu tinggi dalam kencing, jadi dia akan ada kecenderungan untuk jadi kristal. Dan kristal tu lama-lama dia akan membentuk batu lah. Since Dr. Tam kata dia berkaitan dengan geografi, berkaitan dengan lifestyle, pemakanan, faktor genetik ada tak? Ya, memang ada unsur faktor genetik. Apa yang kita perasan tu ada setengah golongan tu kita panggil dia stone former. Stone former. Maksudnya dia punya risiko untuk mendapat batu karang tu lebih tinggi. So kita berapa apa yang saya dapati? Berapa peratus tu, kalau katalah ayah ada batu karang, berapa persen anak? Yeah, that percentage actually maybe about 10 to 20%, but most tinggi sangat. tak tinggi sangat. Most of the patient yang I perasan tu bukan semua ada sejarah keluarga. Biasanya dia lebih kepada sejarah peribadi. Maksudnya dia je yang ada. Maksudnya mungkin lifestyle dia lah. Ya, mungkin lifestyle dia, cara dia minum air, semua tu sangat penting lah. Right. Apa-apa yang kita buat sebenarnya yang penting sederhana lah. Kalau yang gym goer tu nasihat dia adalah
jumlah air yang dia minum tu kena boleh lebih tinggi daripada biasa lah. Kalau dia ambil protein. Yes, kalau dia I ambil see. protein, maybe at least 2.5 to 3 liter of water. Kalau normal people? Ikutkan lingkungan dia, of course kita tak nasihat minum air yang terlalu banyak. Kita tahu dia ada side effect dia juga kan. So between 1.5 to 2 liter, that is the usual advice. And then kalau dia active lifestyle ataupun sebab pekerjaan yang banyak outdoor activity, mungkin around 2 to 2.5 liter. Tapi kalau yang patient yang ada history pembentukan batu karang ni, around 2.5 to 3 liter. Maximum 3 lah paling banyak. Maximum 3 liter. I see. But of course, satu lagi parameter yang patient boleh take note adalah warna kencing dia. Kalau warna kencing tu light yellow, itu adalah tanda most likely dia cukup. Kuning yang agak jernih ataupun yang jernih, maksudnya air tu cukup. Tapi apabila kita dapati dah kuning tu, maksudnya itu memang signal dah tak cukup lah. Right, okay. Dan boleh tak dengan istilah biasanya, macam cuba Dr. Tam describe anatomy buah pinggang, ureter, sebab you sebut all the terms just now tau. Cuba describe sikit dalam keadaan yang senang faham sikit. Okay. Buah pinggang di mana kencing tu dihasilkan lah. Buah pinggang tu satu organ, and then kemudian buah pinggang ni dia sambung ke pundi kencing dengan salur ureter. Salur ureter ni yang sambungkan buah pinggang ke pundi kencing. Dan saya selalu bagi tahu patient dia bagaikan straw yang panjang. Saiz dia lebih kurang macam straw minuman Vitagen lah contohnya. Kecil? Yes, very small. Very small, kecil. Lebih kurang macam tu. And then dari pundi kencing keluar tu ada urethra. Urethra ni pula ada beza. Lelaki tu lebih kurang 20 cm. Untuk perempuan lebih kurang 4 to 5 cm lah. Berbalik pada soalan saya tadi, bagian apa sebenarnya batu karang ni? Macam mana dia terbentuk? Biasanya batu karang ni dia bentuk dalam buah pinggang dululah biasanya. Ataupun ada setengah pesakit ni dia ada isu dengan fungsi pundi kencing ataupun bahagian prostate dia block. So sometimes grup ni dia boleh terbentuk dalam pundi kencing. Tapi kebiasaannya dalam buah pinggang lah. So dia start dekat atas dulu lah, dekat dalam atas dulu. Yes, and then bila dia dah cukup sifat dia, then dia akan mula jatuh lah. I selalu bagi tahu kat patient saya tau, dia macam durian berbunga. Kalau dia berbunga tak semestinya dia menjadi buah. Kalau dia jadi buah tak semestinya dia cukup besar untuk menjadi batu yang menyebabkan kesakitan. So dia ada cara mencegah dia yang tertentu lah untuk elak bunga tu daripada jadi buah. Dan buah tu daripada gugur. Kalau dah jadi bunga boleh reverse balik tak? Okay, kalau possible tak katalah the early stage of stone kan? Dia ada stone. Dia ada batu-batu tertentu di mana kita tahu dia lebih lembut. Dia lebih lembut. Contohnya macam uric acid stone kita tahu dari segi makanan, dari segi jenis minuman yang kita minum. Contohnya macam kita boleh ambil urine alkalinizer lah. Maksudnya ada ubat-ubatan tertentu yang meningkatkan pH dia. Of course dia bukan macam hilangkan batu terus. Ikutkan pengalaman saya, dia menjadi lebih lembut. Dia menjadi lebih lembut, lebih senang larut. Jadi apabila dia jatuh mungkin kurang sakit ataupun tak menyebabkan apa-apa. Berapa lama proses nak melembutkan tu? Tapi sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan. Lama. Yes. Dan it has to be small, kecil dan juga peringkat awal lah. Peringkat awal. Tapi kalau dah besar, usually dia require some form of intervention. Buah pinggang kita 2. Kalau dia jadi dekat dua-dua exactly symmetrical atau dia boleh jadi sebelah aja? Boleh jadi sebelah. Most of the time dia satu belah dululah. Kalau yang dua-dua belah tu, dan kita kena tengok lah ada risiko lain. Contohnya ada setengah orang yang ada isu metabolic disorder, di mana dia cenderung dapat batu karang kat dua-dua belah. So selalunya sebelah? Selalunya sebelah. Betul. So masa bila dia akan rasa sakit ni? Masa dia bunga ke? Masa dia dah jadi durian ke? Masa durian tu gugur. Masa durian tu gugur. So maksudnya usually kalau kita tengokkan dari segi anatomi ureter tu about 3-4 mm. So most of the time batu yang dekat saiz ni lah bila dia jatuh tu yang paling sakit. Alright. Patient saya yang wanita yang pernah bersalin, dia selalu dia kata sakit tu lebih teruk daripada nak bersalin.
bersalin Oh, tu ya? bila dia masuk Sakit sangat, macam dia masuk second stage, dia dah ada duration fix tu, dia kena salin dah. Ya. Tapi yang batu karang ni dia berhari-hari dia sakit. Kurang. Ah, Macam and- contraction lah ya doktor. Macam contraction, dia comes and go. And then dia unpredictable. Contraction maybe is predictable kan. So the pain So dia that's why it's describe- worse than the... Yes, worse than that. And then in fact kita tahu kalau pilot dia ada batu karang, dia not allowed to fly because kalau dia sakit tu, bila dia sakit dia boleh crash. Unbearable. Dia Tak boleh boleh crash. tahan. So that's the danger lah. Doktor, kebanyakan yang kena batu karang ni dia adalah lelaki. Perempuan saya macam terkejut bila doktor cakap perempuan. Memang siapa yang lebih cenderung? Perempuan ke? So far memang more lelaki than perempuan lah. Kenapa Memang ya? Kenapa? maybe because lelaki ni dia lebih aktif outdoor, and then dia more sports, dia sweat more, so and then Berapa persen lelaki tu doktor? around 60-70% tu lelaki, because most of the Okay. patients and lelaki juga dia ada prostate. So sometimes lelaki yang ada isu macam dari sebab anatomically lelaki tu wajib ada prostate. Right. So macam prostate yang besar ni dia menyebabkan kencing pun kurang memuaskan. So dari situ pun lelaki ada risiko pembentukan batu dalam pundi kencing juga. Sebab tu anatomy banyak sangat blok kat situ. Yes. So bahagian blok tu menyebabkan kencing dia tak habis, ada balance. So balance tu lama-lama dia bentuk mendakan, dan mendakan tu lama-lama boleh bentuk batu. Apa tanda-tanda awal? Okay, most patient pada peringkat dia bentuk dalam pundi kencing, actually dia tak ada tanda. And then occasionally ada masanya apabila dia buat health check up, sebab kita tahu kesedaran kesihatan dia tu sekarang bagus. So apabila patient dia buat health check up, dia dapati ada sedikit darah dalam kencing yang dia tak nampak. Masa test. Yes, urine masa test. tu. So yang ini kita panggil asymptomatic lah, tak ada simptom. Walaupun So- batu di kat atas. Yes, walaupun dia Boleh. dekat atas, I see. dia tak ada simptom, and then ada sedikit darah dalam kencing. So dari situ dia buat scan, and then kita dapati rupanya ada batu jenis batu karang lah. And then apabila ada tanda, biasanya bila dia ada tanda tu adalah apabila dia sumbat. Sumbat sama ada dalam salur ureter, ataupun bila dia dah jatuh ke dalam pundi kencing yang agak besar tu, batu yang agak besar tu dia menyebabkan kekerapan kencing. Ataupun kalau batu dia jenis batu yang dah berjangkit kuman, dia akan ada demam. Demam menggigil berserta dengan sakit sekali. And then sakit dia biasanya dia daripada belakang dahulu dia merebak ke depan, ataupun daripada tempat yang biasa orang kata buah pinggang ni, dia merebak ke bawah. Untuk lelaki ada setengah tu dia dah sampai rasa sakit dekat bahagian testikel lah. Okay. So Tapi kalau patient datang let's say awal tanpa simptom lagi, biasanya at that stage apa yang Dr. Tam akan buat? Okay, then bergantung kepada kedudukan, bilangan, saiz dia. So ada beberapa faktor yang kita ambil kira lah. Biasanya saya akan memberi recommendation kepada pesakit saya untuk ambil tindakan apabila dia lebih daripada 5 mm. Sebab kita tahu salur tu lebih kurang 3 to 4 mm. So yang 5 mm dan ke atas tu biasanya dia dah boleh menyebabkan sakit apabila dia jatuh, ataupun dia boleh tersumbat. Sebab kita tahu salur tu dia ada tempat-tempat tertentu yang lebih sempit. Jadi kebarangkalian tu untuk tersangkut di mana-mana bahagian tu menjadi lebih tinggi. So biasanya kita akan recommend bukan pada size lah. about 5 mm juga. And then doktor, macam untuk wanita, adakah lebih susah untuk kita detect this because we have periods kan? Sebab kita sometimes we have Tak tahu which is which kan. Okay, faham. Usually dia tak susah sebab apa? Macam sakit semasa menses, dysmenorrhea tu, dia punya simptom dia quite consistent. So most female dia perempuan dia tahu dia tahu apa di luar kebiasaan dia. So dan dia boleh membezakan sakit yang datang dengan batu yang blok tu lah. Dan ada masa dia ada tanda tambahan, contohnya macam lawyer muntah-muntah berserta dengan sakit, dan sakit tu dia bergerak, dia rasa seolah-olah dia bergerak.
So macam dia macam merebat daripada belakang ke depan ataupun daripada depan ke bawah. So dia ada perbezaan dekat situ. And then another thing, saya notice kan kawan-kawan saya ni, dia kalau yang ada sakit ni, dia selalu tersalah, dia ingat dia sakit gastrik. Diorang selalu miss Macam macam paling senang kalau sakit je ingatkan gastrik. Yes. Actually, it's very true. Kerap kali pesakit masuk dia punya diagnosis seolah-olah adalah gastrik. Tapi apabila doktor gastro dia siasat, dia dapati sebenarnya batu karang. Gastrik biasanya dekat atas je kan. Yes. Maknanya kalau batu karang dia merebak kan. Dr. Tam cakap tadi. Betul. So Tapi sometimes dia ada overlapping. Sebab apa? Kita punya saraf-saraf sakit dia ke buah pinggang ni, dia overlap dengan organ-organ dalaman yang berlainan. Yes. So itu yang kita namakan refer pain. That's why dia ada masa memang is quite tricky. Dia memang very difficult untuk kita bezakan mana satu gastrik, mana satu tu adalah sebenarnya sakit yang kita panggil renal colic lah. Apa investigasi yang pesakit akan lalui? Kalau kita suspect batu, actually cara ujian scan yang terbaik adalah CT scan. CTU. CT urography. Actually itu adalah gold standard dunia lah. Of course dekat luar doktor private tu, some of them dia ada ultrasound, some of them dia ada x-ray, but kita tahu dia operator dependent dan bukan semua batu nampak dengan x-ray. Dan ada keadaan tertentu x-ray tu kelihatan seperti batu pula. So contoh macam salur darah yang ada kalsium, dia boleh kelihatan seperti batu juga. So maknanya first thing biasanya Dr. Tam akan sarankan check urine dulu satu. Betul. And then lepas tu CTU. Yes, CTU. CTU tu berapa lama? CTU actually proses dia not invasive, dia macam ambil x-ray tapi dalam jumlah bilangan yang lebih besar. So apa kelebihan CTU ni? Yes, it is a 5-10 minute process. Sekejap je. Yes, sekejap saja. Tapi kelebihan dia adalah dia boleh memberi saya gambaran anatomi yang begitu jelas sehingga kita boleh membuat keputusan untuk tailorkan rawatan kepada keadaan pesakit. Okay, of course ada darah dengan dalam urine juga. Dan kalau katakan dia ada jangkitan, ada tanda jangkitan, kita nak tahu juga apa jenis jangkitan dia sebab dia ada impact kepada rawatan, keselamatan rawatan. Kalau contohnya batu dia kotor ataupun tak ada jangkitan, dan kita tak akan jump straight ke dalam rawatan pembedahan dah, sebab dia boleh menyebabkan dia ada risiko jangkitan tu masuk darah, so dia jadi sangat bahaya. And then other than that, kita tengok juga fungsi buah pinggang, kita tengok juga fungsi buah pinggang adakah dia normal. Kalau fungsi buah pinggang terjejas, maksudnya dia urgent dah. Kita tak boleh tunggu. Kita tak boleh try rawatan biasa dah. Threshold sakit kita tu tinggi. Tinggi ke rendah? Tinggi. Actually it's true. Jadi diorang ni dah sakit bertahun-tahun. Ada kawan saya tu dah sampai 4 tahun. Rupanya bukannya gastrik. Jadi macam mana doktor tolong guide sikit kita orang awam ni yang threshold sakit kita tinggi ni? Okay. Actually sakit tu adalah tanda awal. Apa-apa jenis penyakit, tanda sakit tu adalah satu signal yang memberi amaran kepada badan kita lah. Tak kira dia jenis penyakit apa sekalipun, sebenarnya bila ada sakit tu lebih baik mendapatkan bantuan pakar. Sebab ataupun bantuan perubatan lah. Sebab kalau tak, penyakit tu daripada dia tak serius jadi serius sampai ke kerosakan buah pinggang, jangkit kuman, bernanah. Itu semua tu boleh berlaku lah. So ikut pengalaman saya yang delay ni, sometimes dia dah mula bernanah dah, dah mula demam dah. Buah pinggang dah sangat besar dah. So sehingga kerosakan buah pinggang tu ke tahap di mana kita terpaksa buang buah pinggang sekali. I suppose kalau lain macam tu kan, might as well kita advise buat health screening je lah tiap-tiap tahun. Berapa cut off point age yang patut buat health screening kalau from Dr. Tam's point of view? No specific age. Kalau tanya saya, maybe somewhere around 30 and above. So urine kan, at least some basic baseline. Yes. And some patient maybe dia baseline termasuk satu scan. Scan tu kalau dia bimbangkan radiation, mungkin boleh dengan ultrasound. Tapi satu lagi nak tanya, what will happen? Apakah keadaan yang paling teruk
jika tidak dirawat? Okey, kalau tak dirawat contoh yang disebut tu kerosakan buah pinggang lah. Apa yang ekstrim I pernah jumpa adalah buah pinggang tu dia bengkak sampai macam saiz kepala patient. Contoh saiz kepala patient, di mana dia punya isi tu dah menipis dah. So keadaan macam stretch, balloon stretch sampai dah menipis. So kes macam ni buah pinggang tu memang kena buang sekali dengan batu karang lah. Ataupun yang dijangkit dan bernanah. Sehingga nanah dia bukan dalam buah pinggang saja, dia sehingga dah pecah dan keluar daripada buah pinggang dia. So kes macam ni memang rumit lah. Satu yang saya rasa macam masyarakat kita ni, bila dia sakit, dia rasa dia nak pergi jumpa doktor klinik lah, kan. Dan nak pergi pakar tu sebab orang takut nanti dapat tahu benda yang dan kena operate macam tu. Jadi Saya fikir macam tu. So dia nak elakkan kalau pergi hospital ni macam serius lah sakit. Jadi dia nak ni lah manage dulu lah kan. So apa rawatan sebenarnya? Dia adakah rawatan yang invasif ke ataupun yang kurang invasif? Yang tak semua operate kot semua orang selalu takut kalau operate. Kalau jumpa doktor pakar mesti kena operate. Betul. Okay, so itulah bidang urologi walaupun kita pembedahan, tapi sebenarnya ada banyak rawatan perubatan hanya melibatkan ubat sahaja yang mana tak payah pembedahan pun. Ubat pun ada. Contohnya kalau batu 5mm 5mm di salur ureter dah sampai dekat pangkal dia. Kita tahu ureter lebih kurang 25 cm. So pada bahagian yang hujung tu sebenarnya dia boleh cuba ubat untuk membantu mengeluarkan batu. Tapi batu tapi jenis ubat tu dia bergantung kepada kepakaran. Biasanya kita tahu dari segi urologi dia ada ubat tertentu yang boleh macam relaxkan ureter supaya dia memberi ruang untuk batu tu keluar. Dan berserta dengan saluran. Membuka saluran tu. But of course keyword dia adalah awal. Kalau batu 1 cm dan ke atas kita tahu dah saiz macam tu ureter tu dia boleh buka pun terhad. Jadi dia memang akan tersumbat lah. Jumlah air yang mencukupi dan dia kena berserta dengan ubat dan kurangkan sakit lah. Sebab kita tahu bila waktu batu nak keluar tu memang sangat sakit. So kita bekalkan ubat sekali. What's next lepas tu? Apa pilihan? Option rawatan yang ada? Katakan tak berjaya. Biasanya kita boleh bagi percubaan between 2 weeks to a month. Kalau tak berjaya juga, then next tu bergantung pada kedudukan. Kalau dia dalam salur ureter, sekarang kita dah moden. Kita punya teknologi kamera dengan laser dah sangat moden. So rawatan dia kita contoh dalam salur ureter tu kita panggil URS dengan laser. So kita masuk kamera dari mana tempat kencing keluar ke tempat batu berada dan kita laserkan dia. Dan pecahkan dia. Yes. So I ada kes patient bangun daripada pembedahan, dia tanya saya, doktor you tipu lah mana luka saya. Contohlah kes ekstrim. So sebab kita canggih sampai tak ada luka. Patient tak sedar ke? Patient tak sedar, dia bangun dah selesai dah. Tetapi kalau batu yang besar, contohnya dalam buah pinggang dalam buah pinggang yang 2 cm dan ke atas, kita buat cara yang lebih invasif sedikit. Tapi dia masih keyhole surgery. Maksudnya dia punya luka lebih kurang 1 cm je. Di mana kita masuk melalui belakang, prosedur tu nama PCNL, dan kita pecahkan batu tersebut dan sedut keluar. Ataupun kalau dia kurang daripada 2 cm tapi dalam buah pinggang, kita ada proses nama RIRS. RIRS ni kita masuk juga daripada tempat kencing keluar untuk pecahkan dia. Kita guna laser. Yes, RIRS. Dia retrograde intrarenal surgery lah. Macam surgery sikit. Dia surgery juga tapi tak ada luka juga. Ada juga cara lah daripada luar badan. Dia dinamakan ESWL. Tapi cara ini dia ada kelemahan dia. Sebab bila dia guna satu tenaga yang daripada luar badan untuk target batu. Bila batu pecah kepada sepihan, batu sepihan yang jatuh tu boleh menyebabkan kesakitan lah. Cumanya kelebihan dia tak perlulah abuse seluruh badan lah berbanding dengan kaedah yang saya sebut sebelum tu. So semua rawatan ada, ubat ada, laser pun laser kan. And then invasive, non-invasive. Kalau buat apa-apa pun tak sedar kan. So maksudnya rawatan pilihan tu banyak. Macam saya takut sakit.
Saya rasa saya mungkin lompat nombor 2 terus kot, pergi buang batu. Tak sanggup nak lalu apa. Kan, batu lalu bawah. Nice. Menarik. Apa mitos yang doktor biasa dengar lah. Kalau macam saya, banyak orang kampung saya, dia pergi jumpa bomoh. Yes. Dia jumpa bomoh dan bomoh tu gosok-gosok keluar batu. Soalan yang cukup mahal. Jadi boleh tak doktor macam explain sikit batu tu macam mana supaya bila orang jumpa bomoh dia tahulah batu tu batu jalan raya bukan batu. Faham. Betul. Apa beza batu jalan raya tu dengan batu yang doktor Tam jumpa tu? Yes. Sebenarnya soalan ni sangat mahal sebab apa tahu? Batu yang dia patient bawa daripada bomoh-bomoh ni. Dia orang bawa Ya, dia batu bawa. Kita tahu batu jalanan ataupun coral dalam laut. Yes. Okay. Ke patient doktor bawa. Yes. And then bila ada patient datang dah buat semua tu, dia datang boleh tak doktor buat scan? Kita scan batu yang sama tak ada lagi. Okay. So I anggap ni adalah silap mata lah. It's a magic ya. And kenapa juga ada setengah dia kata, doktor I sakit tau, hari tu I sakit, I pergi jumpa dia, lepas tu sakit I hilang. Sebab kita tahu ada saiz tertentu dia boleh lepas salur kencing. Dia boleh lepas. So bila dia kebetulan dia lepas and then dia dah kencing keluar, so sakit hilang, dia percaya ini adalah rawatan yang berkesan. Tapi kita tahu dari segi sains, dari segi perubatan, sebenarnya itu memang tak wujud lah. Memang tak wujud. Cuma kebetulan. Dan golongan ni dia memberi tawaran I boleh keluarkan batu tanpa pembedahan dengan kos yang rendah. Sebenarnya sangat menarik untuk orang Malaysia. Yes, orang Malaysia senang percaya. Even ada orang perubatan sendiri percaya juga. So bayangkan dia punya influence lah. Dan maksudnya maybe kalau nak buat rawatan tradisional pun susah kita nak berhentikan kan sebab banyak. Maybe jangan stop perawatan moden kan, sudah kita tak end up dengan keadaan yang sangat teruk lah. Yes. Macam puan tanya mitos contohnya minum air lobak. Okay, saya tak halang yang bahagian tu sebab kita tahu dalam air lobak tu kandungan utama dia adalah air. Apabila pesakit minum air, kita tahu air tu membantu flushing. Dia ada flushing mechanism. So air yang masuk badan tu sebenarnya dia membantu. Bagi saya lobak tu secara tidak langsung memberi satu peringatan kepada pesakit, you minum air. So boleh, yes, mitos ni tak membawa mudarat. Yes. Pesanan terakhir Dr. Tam that you wish to share with the public. Okay, pesanan terakhir mencegah lebih baik daripada merawat lah. Okay. So mencegah tu maksudnya maintain a good healthy lifestyle dengan jumlah air yang mencukupi. Air tu bukannya air minuman yang special, tapi air kosong. Air yang dididih, air kosong. Itu yang terbaik. Dan pastikan pemakanan tu sentiasa seimbang lah. Dan elakkan makanan yang terlalu banyak garam, terlalu tinggi proteinnya. So kalau dah mencegah tapi terjadi juga, cuba dapatkan rawatan secepat mungkin. Sebab daripada simple tanpa luka sehingga luka jadi besar, so semua keadaan ni sebenarnya boleh dielak. Bagus. Ada satu soalan yang I very curious nak tanya. Dr. Tam, mana nak cari Dr. Tam? Okay. Sekarang saya praktis saya full time di KPJ Ampang Puteri lah. Daripada Isnin sehingga ke Sabtu sebenarnya saya available. Even sometimes public holiday pun sometimes patient request. Kerja juga. Ataupun kebetulan saya on call, masih boleh kita jumpa lagi lah. What about your social media? Social media wise, I ada TikTok. I punya nama tu I letak Dr. Tam Wei Lun lah. Urologist Dr. Tam Wei Lun. So usually boleh jumpa lah, boleh nampak I punya post-post dekat situ. And then on top of that, I ada juga sessional practice lah. Sessional practice dekat KPJ Klang juga. Terima kasih banyak Dr. Tam. Anda tanya, Doktor cakap.